Macam dokumen wasiat ni, ia dokumen pesanan. Sebab benda yang kata tadi, ia dokumen pentadbiran saka. Sebab the fungsi dia adalah untuk kita nak masuk kepada permohonan tu. Okay. So dalam wasiat juga dia ada perlantikan penjaga, kalau orang ada anak berhomo, pemegang amanah kalau orang ada anak OKU. So benda-benda gini kita kena tahu. Lepas tu kita ada nak infak, nak wakaf tak ada 1/3. Lepas tu alang-alang, Kak Amelia suka guna perkataan alang-alang, ataupun at least bila kita buat wasiat ni, nak buat perkara ni sebenarnya, tapi ala-ala kita buat tak kira kita tak siap buat pesanan. Sebab tu klausa ngelah kali ada dalam wasiat kita siap ada mesej. Contoh untuk anak-anakku, untuk isteriku, untuk suamiku, tak boleh nak tulis gapo. Sebab dokumen wasiat ni, kalau kita boleh kata, dia adalah dokumen yang bercakap bagi pihak kita bila kita tak ada seksa. Kita matilah ni. Jadi honok kecek bak diri kita gapo. Kalau dairy ni, tapi dairy tu mungkin bukan dokumen pentadbiran. Wasiat ni biaya valid lalu. So boleh gantilah dengan dairy. Bolah buat dairy tu. Dia buat wasiat pula. Dia macam ada satu kes saya jumpa ni sebab kita tak tahu ni, saya pun baru tahu. Kalau sebelum ni macam dia print atas kertas tu kan, rumah ni nak usaha apa, lepas tu dia gecok Pesuruhjaya Supoh. Jadi ke tak? Okey. Pesuruhjaya Supoh tu adalah dokumen yang mengesahkan sahaja. Tapi dia bukan dokumen pentadbiran. Mungkin dokumen ni adalah untuk dia fight dari sudut bila orang kata bukan. Maksudnya itu beban pembuktian duduk di dia. Saya ada dokumen yang orang kata yang menunjukkan bahawa arwah ni pernah bagi ke saya. Tapi dokumen ni ya dokumen sekadar sokongan lah. Dia bukan dokumen hok direct boleh masuk. Macam kan, awak ada hidup pitu. Banyak lagi kena test. Atau dia nak kata, ya benda barang hok itu jadi sekali dia panggil. Orang tunjuk je, ada wasiat. Mari masuk, mari kita lah ada. Tapi prosedur dia ada lah. Tak ada lah orang ikat masuk tu masuk. Tapi prosedur dia jadi mudah sebab dokumen ni adalah dokumen yang diiktiraf terus. Ya, dia hak dokumen wasiat lah, dokumen pentadbiran pusaka. Jadi di situlah kita kena belajar lah pula gapo dalam wasiat, gapo hukum dia, gapo kena ada dalam wasiat. Lepas tu gapo je hak boleh hibah. Apa dokumen yang boleh dihibah, apa hak tak boleh dihibah, gapo hak kita boleh tulis dalam atas pencarian. Jadi benda-benda ni lah hak kita kena belajar pula hak tu. Biasalah kan, tak kena dalam masa sejen ni kita nak belajar everything kan. Tapi at least the awareness, knowledge benda ni boleh sapa insya-Allah.